Cek suara, cek suara, cek suara. 1, 2, 3. Halo semuanya cuy. Bertemu lagi bersama saya Abang AP di channel Hafifi Marzuki. Jadi mana yang baru masuk ataupun baru sampai, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Okey teman-teman sekalian, jadi hari ni kita akan bercerita ataupun berkongsi dengan korang-korang semua 5 ini 10, ini 5 sebab jangan crafting seed sampah. Itu dia cok. Seed sampah tu apa bang? Seed sampah tu ialah seed di update kali inilah, seed sampah. Minta maaf cakap guys, saya memang dah terlalu benci guys. Sebab tu saya cakap sampah, sebab murah cok. Saya dah tak tahu nak buat seed tu jadi mahal macam mana. Sprinkler method apa semua saya dah buat dah, tapi harganya tetap murah dan santuy macam tu kan. Santai di posisi. Jadi seednya apa tu? Seednya ada di sini guys. Seed crafting. Ini dia. Jangan, apa tadi tajuk saya? 5 sebab jangan crafting guys. Okey, kita masuk ke sebab yang pertama. Tanpa banyak cakap, kita masuk ke sebab yang pertama. Sebab yang pertama, susah nak crafting guys. Serius saya cakap, susah nak crafting peace lily, aloe vera, guanabana. Kalau di mula-mula ni mungkin korang cakap senang lah. Rafflesia dengan cauliflower selalu ada di seed shop ini dan selalu ada restock katanya kan. Tapi sebenarnya tak juga guys. Rafflesia ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada tu. Nasib-nasib korang lah. Jadi bukan disebabkan itu yang susah. Yang susahnya apa guys? Yang susahnya adalah seed yang di bawah-bawah dia ni, aloe vera dan guanabana ala kepala bana dia ni guys. Ini terlalu susah untuk dibuat cok. Serius saya cakap guys, ini prickly pear, banana dia banyak. Dia punca susah ni sama coin ni. Nak dapatkannya kan susah kan. Jadi itu adalah sebab yang pertama, susah nak crafting. By the way, ini semua hanyalah pendapat saya. Kalau korang ada pendapat yang lain dan korang suka dengan seed kali ini, korang boleh kekal crafting dan habiskan duit-duit sama coin korang di sini. Okay. Jadi yang sebab kedua apa guys? Sebab kedua yang saya cakap di awal-awal itu guys. Sebab yang kedua, buahnya adalah murah guys. Tidak boleh cecah bukan ratusan ribu masih boleh cecah lah. Dia susah untuk cecah billion guys. Million pun malah susah nak cecah. Ini dia salah satu pokok-pokoknya, ini peace lily. Saya dah tanam dah untuk korang aloe vera dengan guanabana. Ini dia guanabana. Dah lah susah nak petik cok. Guanabana ni kena lompat-lompat macam ini. Lepas tu kita masuk ke sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga apa? Sampai saya cakap seed ini terlalu sampah dan terlalu saya tak suka lah. Korang jujur aja lah dengan diri korang. Seed dekat crafting ni tak macam update yang sebelum ni kan. Craftingnya ada honeysuckle dan suncoil yang harga dia boleh cecah billion. Ini boleh cecah billion tapi perlukan usaha yang banyak. Dan itu membuatkan kita sebagai player grow a garden yang sejati jadi susah nak main kan. Jadi sebab yang ketiga apa guys? Sebab yang ketiga ini dia, yang hujung ini sama coin ni tidak berbaloi guys. Untuk korang gunakan sama coin di sini, korang tahulah kan nak dapatkan sama coin bukan senang guys. Korang tengok saya punya sama coin dekat bawah facecam saya, penjuru belah kiri tu cuma ada 36. Dan di sini korang kalau nak buat guanabana, korang perlukan 30 sama coin. Korang bayangkan. Lebih baik korang pergi ke sini guys. Serius saya cakap, jujur saya cakap daripada hati saya yang paling suci dekat muka bumi ni. Lebih baik korang pergi dekat sini, korang pergi dekat nombor 1 dan korang beli benda ni. Oasis crate, oasis egg, ataupun korang boleh beli hamster. Ataupun kalau korang minat sangat dengan pokok-pokok yang korang nak beli, korang boleh beli pokok ni lah, Traveler Fruit Seed. Ini pokok yang paling bagus setakat ni saya tengok di Summer Shop, Traveler Fruit Seed. Dan buahnya pun mahal tu guys. Jadi itu adalah sebab yang ketiga, tak berbaloi guna sama coin. Kita masuk ke sebab yang keempat. Sebab yang keempat, buahnya, okey kita pergi sini lah, jangan pergi. Sebab yang keempat, pokoknya kebanyakannya ada 2 pokok, iaitu peace lily dengan aloe vera. Dia single harvest. Maksud dia sekali petik boom hilang, sekali petik boom hilang. Korang petik dengan pokok-pokoknya sekali macam ini kan.
Tu pasal saya favouritekan dia. Sebab saya tak nak terpetik. Nanti kan korang, mana pokok pisi lili bang? Ini pokok pisi lili ni single harvest. Aloe vera ni pun single harvest. By the way, Rafflesia saya dah petik dah. Rafflesia pun single harvest guys. Jadi itulah tidak berbaloi. Sebab yang kelima kita masuk ke guanabana. Korang mesti nak cakap, tapi ada guanabana bang. Guanabana bagus bang. Pokoknya sebabnya boleh petik berulang kali, multi harvest. Ya saya tahu guys, memang multi harvest. Tapi yang buatkan dia jadi seed, salah satu seed sampah adalah korang tak boleh gunakan sprinkler method ataupun method-method apa benda semua tu, landak method dan apa lagi tu, landak Cirebon. What the heck man, apa yang saya cakap guys? Korang tak boleh gunakan blood hedgehog di sini walaupun dia prickly. Saya dah cuba banyak kali dan yang paling besar tidak cecah 30 kilo guys. Jadi itu adalah sangat-sangat downgrade bagi buah yang bagi saya ni buah limited ni sebenarnya guys. Kelebihan dia buah limited sebab lepas ni tidak akan keluar lagi buah-buah yang boleh di crafting guys, seperti honeysuckle tersebut tu. Honeysuckle saya tu kan. Ini dia kalau korang nak tengok sprinkler method sepatutnya macam ini nih, besar-besar macam ini nih, besar nih honeysuckle, nampak? Ni 11 year besar. Itu dia kalau boleh sprinkler method macam ni tu guys. Jadi sampai situ sajalah saya berkata-kata tentang 5 sebab janganlah korang crafting gunakan sama koin korang. Hargai sama koin korang seperti korang menghargai diri korang sendiri. Jadi sampai jumpa lagi di video akan datang berkenaan Grow a Garden, the one and only di Malaysia, channel saya Hafifi Marzuki. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Okay, bye bye.